Pernah tak anda terfikir, macam mana editor pro boleh siapkan video pendek yang nampak gempak tapi dengan cepat gila? Hari ini kita akan pecahkan rahsia tu. Kita akan selami aliran kerja seorang editor pro, Ryan Herrick, dan tengok macam mana satu proses yang nampak macam rumit sebenarnya boleh siap dalam masa kurang 10 minit je. Sebab selalunya kita rasa macam ni kan, nak buat reels yang nampak pro, mesti leceh, mesti ambil masa berjam-jam, rasa macam, aduh, susahnya nak buat benda nampak kemas. Ramai content creator sangkut kat sini. Tapi, apa kata kalau saya bagi tahu yang semua tu tak betul? Sebenarnya, ada satu sistem yang sangat-sangat mudah. Rahasianya cuma satu proses 3 langkah yang boleh diulang-ulang. Ini bukan pasal magic, tapi pasal ada sistem kerja yang bijak. Jom kita bedah siasat. Okey, perkara pertama sekali, kita mulakan dengan rough cut atau suntingan kasar. Matlamat kita kat sini simple je. Bukan nak jadi sempurna, tapi nak jadi pantas. Kita nak buang semua bahagian yang meleret, macam masa kita terdiam atau tersasul cakap, sepantas mungkin. Jadi macam mana nak laju? Jawapannya satu je, penyesuaian papan kunci. Inilah nadi kepada keseluruhan proses ni. Daripada kita nak klik mouse banyak kali, kita tetapkan shortcut. Tekan satu butang je, siap. Serius, benda ni akan ubah game editing anda. Dan yang bestnya, kita tak perlukan banyak shortcut pun, cuma 2 yang utama. Pertama, butang sengkang atau slash untuk potong klip. Mana kita nak potong, kita tekan je. Kedua, shift plus delete untuk padam riak atau ripple delete. Shortcut ni, ya ampun, ia bukan setakat padam, tapi ia terus rapatkan klip tu secara automatik. Tak ada dah ruang kosong yang kita nak kena tarik manual. Okey, jom kita tengok cara buatnya step by step. 1. Tengok je bentuk gelombang audio. Nampak line rata? Itu bahagian senyap. 2. Letak playhead sebelum bahagian senyap tu, tekan slash. Lepas tu, letak kat hujung, tekan slash lagi. 3. Klik kat klip senyap yang kita baru potong tu. 4. Tekan shift plus delete. Boom, hilang. Ulang je proses ni, rough cut anda boleh siap dalam beberapa minit. Okey, rough cut dah beres. Klip-klip kita dah padat. Sekarang, langkah kedua, kita nak jadikan suntingan kita ni nampak licin dan sedap ditonton. Kita nak sambungkan klip-klip yang terpotong tadi jadi satu cerita yang mengalir cantik je. Salah satu teknik paling power untuk buat macam tu ialah J-Cut. Bayangkan macam ni anda tengah tengok visual klip A, tapi telinga anda dah mula dengar sikit audio dari klip B. Tahu tak kenapa ia berkesan? Sebab ia buat peralihan tu rasa lebih natural, tak mengejut. Macam perbualan biasa. Dan kenapa benda ni penting? Macam Ryan Herrick sendiri cakap, perhatian penonton sekarang ni sangatlah pendek. Bila audio masuk dulu, ia macam bagi hint kepada otak penonton. Okey, ada benda baru nak datang. Jadi, ia buat penonton tertanya-tanya dan terus fokus. J-Cut ni bukan sekadar teknik suntingan, ia satu alat psikologi untuk hook penonton. Seterusnya, B-roll. Kalau rakaman utama kita yang tengah bercakap tu, kita panggil A-roll, adalah tulang belakang cerita. B-roll ni pula ibarat daging dia. Ia rakaman-rakaman tambahan yang kita selit untuk tunjukkan apa yang kita cakapkan. Contohnya kan, kalau A-roll kita tengah cakap pasal kopi, B-roll pula tunjuklah visual orang tuang air panas, wap keluar dari cawan, biji kopi yang cantik. Benda ni bukan je buat video nampak lagi menarik, tapi yang paling penting, ia bantu penonton faham dan rasa apa yang kita sampaikan. Alright, kita dah ada suntingan yang laju dan flow yang lancar. Sekarang, masa untuk final touch. Langkah ketiga ni adalah untuk kita tabur sikit magic dust dan buat video kita nampak betul-betul profesional. Anda mesti fikir, part ni mesti lama kan? Salah! Di sinilah letaknya cheat code yang seterusnya. Rahsianya, pack asset. Fikirkan ia sebagai satu kotak harta karun yang penuh dengan elemen-elemen grafik yang dah siap. Kita tinggal drag and drop je. Jadi apa yang ada dalam harta karun ni? Macam-macam. Selalunya ada animasi teks yang cun, ada overlays macam efek filem lama, ada kesan bunyi whoosh dan riser untuk bagi impak, grafik-grafik yang dah siap dan juga perata-tak warna atau LUTs untuk bagi video kita nampak sinematik dengan satu klik je. Dan dalam DaVinci Resolve, alat yang membolehkan semua ni ialah Power Bins. Anggap je ia macam satu folder ajaib. Apa-apa je aset yang anda simpan dalam Power Bin ni, tajuk kegemaran anda, sound effect yang selalu guna, semuanya akan automatik ada dalam setiap projek baru yang anda buka. Tak payah import benda sama berkali-kali. Jimat masa gila. Jadi, bila kita gabungkan ketiga-tiga langkah ni, rough cut sepantas kilat, aliran yang lancar guna J-Cuts dan B-roll, dan sentuhan pro guna pack asset, berapa lama agaknya masa yang diambil untuk siapkan satu video?
Ya, kurang daripada 10 minit. Inilah kuasa sebuah sistem. Bila setiap langkah dioptimumkan, anda boleh hasilkan video berkualiti tinggi dalam masa yang sangat singkat. Ini bermakna anda ada lebih banyak masa untuk fokus pada perkara yang lebih penting, iaitu hasilkan lebih banyak konten. Jadi, mari kita simpulkan semuanya. Apa yang kita dah belajar hari ini bukan setakat beberapa tips, tapi satu aliran kerja super cas yang lengkap untuk anda terus guna pakai. Ia mudah je nak ingat, ada 3 bahagian utama. Pertama, rough cut pantas guna shortcut. Kedua, cipta engagement guna J-Cuts dan B-roll. Dan ketiga, bagi sentuhan pro guna Power Beans dan Pack Asset. Setiap langkah ni menyokong satu sama lain untuk bagi anda kelajuan maksimum. Dan hasilnya, anda bukan saja dapat satu video yang hebat, anda dapat satu sistem. Satu sistem kerja yang boleh diulang-ulang, yang menjamin kualiti yang konsisten, jimatkan masa anda yang sangat berharga dan akhirnya membolehkan anda hasilkan konten yang lebih baik dengan lebih kerap. Jadi ini membawa kita kepada soalan terakhir. Dengan kecekapan baru yang anda ada ni, anda bukan sekadar menjimatkan masa. Anda sebenarnya sedang mencipta masa. Persoalannya, apa yang anda akan buat dengan lebihan masa tu? Hasilkan lebih banyak video, rancang konten yang lebih mantap. Kemungkinannya tak terhingga.